Selamat datang semua ke sesi kupasan kita. Okey, hari ini kita nak tengok satu benda yang agak menarik ni berkaitan dengan Aidiladha. Kita semua tahu kan umat Islam sambut Aidiladha, tapi pernah tak terfikir kenapa hanya Islam je yang ada perayaan khas untuk kisah pengorbanan anak Nabi Ibrahim ni? Padahal Yahudi dan Kristian pun mereka sangat muliakan Nabi Ibrahim. Jadi sumber kita kali ni cuba nak jawab persoalan tu lah. Betul tu. Tiga-tiga agama ni kita panggil agama Abrahamik kan? Memanglah kongsi figura Ibrahim sebagai tokoh penting. Tapi cara diorang hayati kisah pengorbanan anak lelaki dia tu memang sangat berbeza. Sumber-sumber yang kita rujuk ni, dia sentuhlah sikit pasal teologi, sejarah, budaya. Kenapa jadi macam ni? Okey, jadi jom kita cuba fahamkan sama-sama. Kenapa Islam je yang macam lembagakan kisah ni jadi satu perayaan besar, satu dunia sambut, dan apa pula jalan yang Yahudi dan Kristian ambil lepas peristiwa kat Gunung Muriah tu? Okey, jom kita mula. Baik. Satu benda penting kat sini kan, naratif dia sendiri. Walaupun cerita asas dia sama, Ibrahim diperintah Tuhan korban anak dia. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Ibrani, Kejadian 22 tu, anak yang disebut tu Ishak, anak Nabi Ibrahim dengan Sarah. Peristiwa ni diorang panggil Akedah, pengikatan Ishak. Memang sangat-sangat pentinglah dalam tradisi Yahudi. 2-107 tu, nama anak tu tak disebut spesifik pun. Cuma, tradisi Islam yang kuat, majoriti kata Ismail lah anak dengan Hajar. Tapi kan, yang lagi penting, Quran macam highlight pasal dialog Ibrahim dengan anak dia. Kesanggupan anak tu sendiri nak dikorbankan. Itu yang ditekankan. Betul tu. Ayat 102 tu kan ada kata-kata anak dia, "Wahai ayahku, buatlah apa yang diperintahkan. InsyaAllah ayah akan dapati aku ni sabar." Jadi, penekanan pada Islam. Maksudnya penyerahan diri itu oleh bapa dan anak. Itu jadi intipati utama dalam faham Muslim. Siapa anak tu jadi isu kedua sikit lah. Dan penyerahan diri inilah yang kita raikan dalam Aidiladha kan. Dia bukan setakat ingat je, tapi macam kita lakonkan semula semangat korban tu. Ada solat sunat Aidiladha, lepas tu ada ibadah korban, sembelih binatang, agih daging dia, terutama kat orang susah. Dan dia jadi serentak pula dengan kemuncak haji kat Mekah. Macam satukan semua umat Islam. Sumber kita pun ada kaitkan dengan surah Al-Hajj kan, ayat 36-37 tu. Beralih ke Yahudi pula. Macam saya sebut tadi, akidah tu memang penting gila. Dia dibacakan masa Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi tu, untuk ingat pasal iman, perjanjian, rahmat Tuhan. Cuma, tak ada perayaan korban khusus macam Aidiladha. Kenapa? Sumber kita kata ada beberapa faktor. Satu, teologi Yahudi ni dia lebih fokus pada ikut hukum, perjanjian, bukan lakon semula ujian Tuhan tu. Lagi satu, praktikal juga. Sejak kuil kedua kat Jerusalem tu hancur tahun 70 Masihi, amalan korban haiwan ni terhenti. Fokus ibadah dorang beralih kepada baca Taurat, doa, etika. Oh, faham. Jadi cerita tu dihormati, tapi cara peringatan tu lain lah. Lebih pada liturgi, bacaan teks. Okey, kalau Kristian macam mana pula? Yang ni nampak macam lagi kompleks sikit tafsiran dia. Betul tu. Kalau dalam Kristian, terutamanya ikut tulisan Paulus dalam Perjanjian Baru, pengorbanan Ishak tu selalu dilihat sebagai lambang atau macam bayangan awal lah, typology orang panggil. Bayangan kepada apa? Kepada pengorbanan Yesus Kristus kat salib. Yesus sendiri pun kan dirujuk sebagai anak domba Tuhan. Macam dalam Injil Yohanes tu, dia dianggap korban penebus dosa yang terakhir yang mutlak. Jadi maksudnya bagi orang Kristian, mesej utama pasal penebusan dosa melalui Yesus tu dah macam melengkapkan atau mengatasi ritual korban fizikal yang dulu-dulu. Sebab tu cerita Ibrahim dengan Ishak ni tak perlu perayaan sendiri. Sebab intipati dia dah diserap masuk dalam teologi Paskah pasal kematian dan kebangkitan Yesus tu. Lebih kurang macam itulah kefahaman dia. Dia dah terintegrasi dalam naratif yang lebih besar tentang Yesus. Dan kalau kita patah balik ke Aidiladha zaman sekarang ni pula, dia bukan sekadar ritual sembelih je lah. Sumber kita banyak tekankan pasal dimensi etika, sosial dia. Macam pembahagian daging korban tu kan, 1/3 untuk fakir miskin. Itu pasal keadilan sosial. Lepas tu, perayaan serentak satu dunia tu simbol perpaduan ummah.
Dan lebih luas lagi, dia jadi peringatan pasal semangat pengorbanan dalam hidup kita lah. Korban ego ke, masa ke, harta ke, demi benda yang lebih besar. Macam kata cendekiawan Nurcholish Majid yang sumber kita petik tu, Islam tuntut semangat pengorbanan sebagai inti keberagamaan, bukan sekadar bentuk ritualnya. Mendalam tu. Betul. Itu buat kita fikir juga kan, mana lagi penting? Inti ke bentuk luaran? Jadi, kalau nak rumuskan sikit lah kan, kenapa hanya Muslim je yang raihkan Aidil Adha secara besar-besaran? Nampaknya sebab Islam bukan setakat hormat cerita tu, tapi dia jadikan satu amalan komuniti yang real. Ada ibadah fizikal macam solat, korban, ada aspek sosial macam agih daging, berbanding dengan Yahudi yang lebih kepada liturgi dan Kristian yang tengok dia sebagai simbol yang dah digenapi dalam Kristus. Macam tu ke? Ya, saya rasa itu rumusan yang baik. Setiap tradisi ambil pengajaran dari titik yang sama, iaitu iman yang diuji tu. Cuma cara penghayatan tu berkembang ikut jalan masing-masing. Tapi sumber inspirasi dia tetap sama. Menarik kan? Sangat menarik. Dan mungkin sebagai penutup lah kan, satu soalan untuk kita semua fikirkan lepas ni. Dalam hidup kita ni, apa pengorbanan peribadi yang kita dah buat atau kita sanggup buat demi apa yang kita betul-betul percaya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.